feeling, betul-betul vibe tempat ni. So kita jalan-jalan. Then we are crossing over Sungai Kuantan. You can see the skyline of Kuantan. And over there, So that is a masjid. Masjid Negeri lah, masjid. Dia ada 2 tower. Where? Masjid besar tadi dekat Padang. Oh, okay, Padang. PDRM. Oh, the tower of Zenith tu yang kat bukit tu Tu lah belakang tu. Dua tu. Dia macam kapuk. Ni kita boleh nak licin tepung. Oh, so beach vibe. How is it? Very crispy. Crispy, ya? Apa? Sungai Kuantan. Ni belah kanan lagi. Oh, kanan is big. Coastal town. Coastal? No. Tapi dia ada coastal juga. Harbour town. Harbour. Kapal-kapal. Port. Kuantan Port ke kan? It's a port city ya. Hey seberang, what's over there? Kita sekarang berada di Kuantan, Pahang, Malaysia. So kita jalan-jalan sekejap. Cantik. Mana je? Kuantan. Oh, the monument. Diorang ada je hantar diskip over to many places. But we are here at the OG. Mana Anis? Oh. Oh, penuh. Penuh. Wow. Dia berada di belakang ke? Lagi terusan kau ada pergilan. Oh. Tengok. Berapa panjang line dia. Oh, ni counter takeaway. So. Oh, cantik. So she's over there. Wow. Business you dapat. Dah expanded already ya. Ya. I order semua sold out tau. Wow. Kan tengok Semua sold out. Gila weh. Dia tinggal Dia punya OG lah. brownies dengan mango cheesecake je. Oh, So we taking that lah. Of course. Okay, originally kedai dia kat situ je. Itu makan kat tadi, kita makan open space. Now dia dah beli kedai sebelah. And then kedai sana untuk order makan. Kedai sana untuk order makan. Kedai sini untuk take away. Power dia. And then I will just realise this is Kuantan 188. Lama abang tengok pada poster tu. Asal menara tu macam familiar. Rupanya inilah Kuantan 188. Right. Happy go. Kita tunggu berapa lama? 15 minutes lah. 15 minutes Not from bad. order to waiting ah. Si sebab dia dah siap kan semua. They only have 2 types available. Or if you dine in, probably there's more cakes available. There, Ada lah, lebih kurang je. Cheesecake je tu. yeah. Alright. And off we go. Inilah tempat makan dia. Makan di dalam. Okay.
Nah. Ya dah. Wow, what's this? This is another cawangan dia. Wow. They are really making money ya. Alright. Sekejap lagi kita akan rasa gula cakes. Dan ni black. Sekejap lah. Yang frozen sana. Oh nanti kita boleh. Oh tu. Wow. Macam-macam. Ini dah macam ni. Itu fresh lagi ya? Sama je. Ni sama ke? Sama je. Size je. Oh tu panjang. Ni kecil-kecil. Ni kopok. Berperisa udang anis. Dia kopok keping ikan Taman Terengganu. Belacan. Kecil ke besar? Kecil ke besar? Kecil 10 batang, kecil 20 batang, besar. What you think guys? Belilah yang kecil. Kecil Ya. Patut nak kena potong kan? Asam betul. Oh semalam. Kemarin kita beli asam betul. Dia kedai jual, of course, keropok is the main thing. Tapi ada je jajan-jajan. Batu hitam. Kita nak pergi makan Siba. Oh, that's South China Sea. Nak lalu je ke nak parking? Lalu dulu ke? Lalu dulu Lalu. Sebir dah. Itu apa tu? Fiesta ke? Oh, tempat makan. Ish. Dia Siba tu lah. Oh, tu Siba lah Ni tu. sebab Siba ni. Oh. Ada tempat makan tak? Tepi tu. Macam ada tak meja-meja? Ada ni kosong. Boleh Okey lah. Memang ramai je lah. Oh, Siba. Astaghfirullahaladzim. You know in Google just spell S-E-A-B-A. Jadi Siba lah, Siba. Rupanya is Siba. Bar, you know. Dia jangan dekat Sabah, Siba. So nice. Very the vibe. Siba celup tepung. Abang relax je pakai kursi healing. Datang dengan belon. Nice. Very the vibe. Acoustic. Oh, it's all sand. Kita makan by the sea. Signboard makanan-makanan. Oh, itulah lain celup tepung. Aduh. Okay, nanti kita bawa, okay? Kita cari tempat dulu. Mana dia apa bang? Sekarang? Itu je kita boleh. Nak beli celup tepung. Oh, so beach vibe. Abang pun pakai. Very island Hawaii. Nice. Oh, abang carry you. Sausage tak ya? Kopok leko. Sotong tak tahu. Kena tunggu lah. Sata. Apa tak kena? Dia tak beri balik. Nanti akan potong kan ke? Okey. Dia dari hujah kau boleh bawa meja. Oh, okey. Okey, kopok leko ni 10 batang. 10, ambil 10.
Ya. Dah, kita tunggu ikan tu goreng. Nak ikan tak? Mak nak? Mak cakap? Mak tak nak? Yalah. Okey. Tak payah kot kan? Dah, tu je lah. Dia di sana ya, 1.10. Silalah makan je. Nanti dah tak sejuk. Tak panas. So many kites. Dah. Berapa yang 3? 2. Ambil. 5 biji. RM3. Dia terpisah Nah. Macam ramai nampak. Memang ramai. Ada je seat kan. Ini dia ramai gerak balik lah. Tahu tak apa? Pernah kan? Tengok tudung aku ni. Ni sos lain kan? Dia ada 2 sos. Sos pokok leko dengan sos macam Thai sos. Oh, macam sama. Ni pokok leko ni cicoh. Mojito. Ini mau ais. Cantik juga view dia. Pantai dia luas. Ni orang cakap pantai Pantan dia jauh. Macam orang nak tengok anak dia macam Ya. anak dia mandi jauh. Kalau pantai Pekalan Balak dia dekat. Jadi nak monitor tu senang. Dia duduk macam mak kat sini. Budak anak mak dekat tengah laut kan. Mak sempat kan sama aja. Ikut saja. Buat tak memang dagon tak? Betul. Budak lah di sana sini. Ya. Tapi dia punya pokok macam liat-liat macam yang kenyal. Nak pakai tangan pun boleh sebab bau tangan tu kan. Apa? How is it? Very crispy. Crispy ya? Better je on the plain side. Ini sedap ni. Sudah keruk. Tapi dia punya keropok I tak prefer. I rasa macam banyak tepung. Kopaknya macam fish ball sikit. Squid ball. Squid ball texture. Tapi sedap. Sebab dia asal tahu sedap. Pasal vibe dia. Viber. Vibe dia. Datang kat Siba. Where is it? Siba di Kuantan. Sabar. Dia pantai Bukit Hitam. Aku Batu Hitam. Oh, okay. We have a lot. Kita ada kula cakes, kita ada sata, buah, dan ni dah nak habis dah. Batu biru. All these 51 ringgit. Fluorescent biru tu. Di sata 2 lidi dalam 10 biji 8 ringgit. So kita baru makan di Siba. Betul-betul feeling, betul-betul vibe tempat ni. So kita jalan-jalan dan kita nak pergi mana lepas ni? Kita nak tapau sate. Tapau sate. Kita makan kat rumah tengok TV. Okay, let's go. So kita berada di homestay untuk makan sate-sate. Akan je lah. Rasa dia akan lain sikit je. Tak adalah. Kuah mana yang best? Tak tahu tapi nampak macam yang ni tapi tak tahu lah. Ini kuah mana? Memang Zul. Oh, ni Zul. So kita ada 2 kuah. Ni Zul kan? Satu kuah yang hitam sikit ni is kuah jaga.
Sebenarnya menu satu keluarga tu banyak ke? Macam Tak ada kan nampak tadi. lepas tu minuman dia, kopi dia ada je macam-macam latte macam menarik lah menu dia. Kalau lapar lagi boleh beli. Uncle and auntie used to live here. So they recommended Sate Zul. I see. Dan kita sate keluarga pula ni. Lembut lah daging dia, hati tu. Tapi tu nampak gemuk. Tu apa? Daging? Ini tadi tu macam gemuk kat ni. Macam lebar. Wah, macam sama je. Dua-dua sedap lah. Wow. Dua-dua sedap. It's Kuantan land of satay. Kalau pasat is land of satay. Between these two, keluarga dengan Zul more dia ada chart and rasa lebih lah. Dia punya seasoning sikit. Yang mana chart? Zul. Nak air panaskan je? Tak payah. Dengan microwave okey. Aku sebab Itulah. maybe lah. Banyak orang. Mana nak alas tu tak tahu pakai apa. Keluarga ni dia dah macam kering sikit lah. Kalau dipanaskan pun dia jadi apa? Dia lagi kering lagi. For me, kuah satay tu lagi sedap. Ada Zul lah. Ya, kuah dia lagi sedap. Ni blend. So, beli dua-dua kedai. Dia boleh beli sate, tapi tak boleh beli kuah. Macam mana? Cakap kasi keluarga tak nak kuah. Dekat hati tu kuah lebih. Boleh. Okay, kita pagi-pagi makan di Kasturi by Caramella. So actually kedai ni ni rumah teres di convert sebagai kedai. Dia jual klasik Malay recipe, cakes, coffee, snacks, dessert. Mari kita masuk. Nice. Macam pai ayam. Oh, dia tu. Asal awak tercorok? Sejuk sikit. Betul-betul macam rumah. Rumah kan? Rumah pakai kasut kan? Nice design. Boleh ke ni atas? Ada apa? Okay, nanti kita tunggu makanan sampai. He's trying lempeng kelapa. Lempeng kelapa. A bit of sambal. Kan? Kan? Sedap. Malah the lempeng ada rasa kelapa, lepas tu sambal pun sedap. Mak punya ni sedap, nasi goreng. Dia biasa-biasa je. Okay. Kira punya bihun sedap. Dengan ni, bihun dengan apa? Daging hitam tumbuk. Yap. Hari punya apa? Nasi minyak. Nasi minyak, sedap. Nasi minyak. Nasi minyak kosong, okey. Nasi minyak. Can try, should try, but tasted better. How is the pulut? Pulut kuning is tasty. Daging okey? Perisa daging dia. Sedap. Daging dia
Daging dia. Sebab pulut dia yang menyedapkan, dia panas lagi. And then daging dia well seasoned. Makan dengan pulut kuning yang panas-panas memang So we have the lontong delivered quite late. Dah tengok Was dulu. mixed. Our order was mixed. Ya, this one. Okay lah, the lontong looks okay. But once your service is up, everything just become non-viable. So how's the taste? So based on the judge of the taste je lah Taste only. Dia sedap lah. Sedap. Maknanya dia miss out my order. Kita dah pergi, lepas tu dia bagi menu lain. Yang kita dah cakap, dia tak ambil balik. Tapi sebenarnya service recovery dorang kena belajar. Kalau dah miss out lambat sangat, oh sorry, then kita kasih satu kuih ke dua kuih. InsyaAllah everything can be solved. Oh well. Things happen, ah. Yeah. Tapi nasib baik yang ni cakap sama dia. Yeah. Sorry tu is maaf tu is a powerful word lah. It can reduce everything by 50% or 80%. Yang lain tu part of service recovery is sorry. Enjoy. Gaji apa lah. Betul lah dekat area sini kan. So I nampak ada mural tu. Masjid Negeri kan. Klinik apa Rabi? Bagus kan? Yang masjid besar dia. Dalam masjid ada klinik eh. Kali ni boleh beli atau apa-apa. Alright, sekarang kita berada di lunch spot kita. Lunch spot terakhir kita di restoran Sedap Weh. Di sini dikatakan terdapat lebih 120 macam lauk. Lauk Pahang yang tersedia di sini. Ini kerabu-kerabu, ada siput sedut, colek, ulang-ulang. Oh, dah ambil, jangan lupa untuk bayar. Kita jangan kacau orang nak ambil makanan. Kita pergi tempat yang tak hype dulu. Oh, punya segala tempoyak. Oh, dia ada masih gulai keting. Oh, ikan merah. Okey. Kita lihat situ punya pekasam, telur. Telur masin. Oh. Sup. Sotong. Oh. Macam lauk lah. Right. Ikan. Kari. Daging. Kat ni daging masak apa kak? Mana? Ni, merah ni. Daging merah. Oh, daging merah. Oh, ada scallop, paru, tempe. Orang datang terus. Kita ada gulai kawah. Kari kambing dengan gulai kawah. Murah-murah je. Tapi ambil kena timbang lah. Dia 100 gram for RM4. Then we have pais kembung, pais tilapia over there. Yang ni je dah tutup lah. Yang goreng, ikan goreng. Di situ nampak best. Kerabu, pucuk. What's that? Oh, tahu telur. Lemak. Oh, dia masak lemak-lemak apa ada di sini. Kerabu. Oh, sedap. Okey. Kita ada teh panas.
madu nanas, tembikan, mango susu, sirap limau, jap. Itulah. Kita bawa ke tempat duduk dulu. Okey, kita tengok awak duduk sini, saya pergi ambil makanan dulu. Okey, jom kita makan. Saya order ikan krisi. Ikan krisi goreng. Lemak telur itik. Bayam masak putih. Tapi dia tak putih. Dengan daging merah. Oh. Ini steak mati goreng, tempe. Ni jarang orang buat. Then what's that? Rebung. Rebung and Tempe and perut. perut. Dia makan perut, guys. Mari kita makan. Abang tengah kira. So, kita duduk order, ambil dia semua makanan di atas meja. Kita kira. Tempe. Ha? Tempe. Okay. Tempe. Ya, tempe. Sudah. Kita makan lauk ulat je. Sebab nak jaga keselamatan dan kesihatan perut kita. Datang je kedai restoran Sedap Wei. Keropok kapal ayah. Apa dia? Boleh? 15 eh? Ha? 15 cukup. 15 cukup. Okay. Boleh lah. Yang ni yang rebus. Boleh Ada rebus. berapa bakar ni? Cara goreng, siap rebus. Mak ada nak jajan-jajan. 20, 25 eh. Malas. Sebab sampai rumah tu dah tak elok. Fresh tu je buat. Assalamualaikum SK. Alah sebab tu dah cakap walai dia dah belayar lama kan. Oh, betul juga Jauh ni. Jauh, bismillah. Ini baru goreng. Oh sedap bau dia. Kan nampak colour dia macam lagi hitam daripada macam ikan. Petronas. Sedap ah? Sedap. Sedap. Petronas. Ha. Dia. Ada. Mana? Oh. Anyone want to go toilet? Ni kan ada rasa masam-masam sikit kot. Suka. Cuka. So tak cuka lah. Ya, entah. So abang tak cuka lah. Cuka. Sedap. Banyak ikan. Banyak ikan. Ya ke? Alright guys. Itu saja dari kami di Kuantan, Pahang, Malaysia. Happy travelling, happy discovering. Safe travel guys.